Alright guys, sekarang aku tengah berada di Gym Paradise 3.0. Aku nak tanya guest yang datang ni kan, bahagian-bahagian muscle, part-part muscle yang diorang tahu. Let's go. Kita nak interview sikit boleh? Boleh, no problem. Boleh kita nak tanya pasal muscle part lah. Boleh? Okay, boleh. Yang dekat biru ni apa? Muscle part apa? Rear dam. Mantap. Betul lah. Ada blue kan? Oh, I forgot the name. Name. What was it called? What was his name again? I forgot the name, but it's the back muscle of your right there. Rear? Right there, right? Yes, correct. Yeah. Okay. Oh, this is the rear shoulder. Correct. Bahagian apa? Rear dad. Mantap. Yang biru tu. Oh, tak tahu ah. Right there. Oh, rear dam. Okay. Correct. Yeah. What is the biggest muscle in our body? The legs, man. Alright. The legs, the biggest muscle in the body. Hey, muscle part yang paling besar dekat dalam badan manusia? Kaki. Mantap. Kalau cakap muscle kan body, full body Full body, mana yang paling besar? kaki. Betul. Mantap. Okay, satu lagi soalan. Muscle part dekat badan manusia ni yang paling besar? Of course leg. Sebab kita nak push pull leg kan. Leg ada khas hari dia saja. Badan manusia, muscle yang paling besar sekali. Muscle paling besar sekali. Tangan. Kaki. Kaki ya. The biggest muscle part in our body. Leg. Biggest muscle. Our leg muscle. Shoulder. Shoulder. Tapi kaki besar. Oh, my favorite will be back. Cause, man. Bicep. Right. Thank you very much. Alright, man. Okay guys, itu tadi kan randomly kita tanya pengunjung-pengunjung yang datang. Ada yang dapat jawab dengan betul, ada yang bukan tak dapat jawab tapi dia tak ingat muscle part tu kan. Itu biasalah. Okay, jadi guys, tunggu next content, stay tune.